Okey guys, selamat berpuasa. So hari ini saya nak share satu menu yang mungkin akan menjadi kontroversi untuk penggemar-penggemar kari di Malaysia. So menu hari ini adalah kari ikan semilang ataupun gulai ikan semilang, tapi dia ada satu resipi rahsia dalam menu ni. Untuk bahan-bahan kari ikan semilang, yang pertama sekali 2 ulas bawang besar. Halia dengan bawang putih kita tumbuk siap-siap. Lepas tu daun kari, daun bay dan halwa campur ataupun 3 sekawan, batang daun su. Okey, yang ni kontroversi sikit. Daun cenohom, bunga kantan. Mostly kalau guna 2 bahan ni, orang akan kata kita masak asam pedas. Tapi hampa kena try tambah 2 bahan ni untuk kari ikan semilang. Bahan seterusnya bendi dengan tomato, asam jawa, santan saya guna kara, garam, 2 bungkus serbuk kari ikan kita mix siap-siap dengan serbuk cili, dan yang last sekali ikan semilang. Okey, first sekali kita panaskan minyak. Lepas tu sebelum minyak tu betul-betul panas, kita masukkan halwa campur dengan daun bay. Lepas tu kita masukkan daun kari, bawang besar, halia dengan bawang putih. Kita kacau sampai bahan-bahan ni naik bau. Okey, bila bahan-bahan kita dah naik bau dan sikit layu, kita masukkan rempah. Okey, yang lebih tadi kita campur air sikit. Masukkan sekali. Sambil-sambil tu kita kacau lagi bagi rempah dia betul-betul masak. Okey, bila rempah kita dah nampak macam masak sikit, kita tambah air. Bila kita nampak rempah dia dah masak, kita masukkan santan kotak agak-agak, sebab untuk kari ni saya tak nak dia terlalu pekat dan rasa dia tak terlalu berlemak. Dia akan rasa flavor dia masam-masam, flavor kari dia tu tinggi. Kita nak macam tu. Okey, selepas tu kita masukkan 1 sudu teh garam. Lepas tu 1 sudu teh asam jawa. Okey, bila kita nampak rempah dengan santan dah sebati, kita boleh masukkan bahan-bahan kontroversi kita tu. Okey, batang daun bawang, daun cenohom dengan bunga kantan. Okey, ini bahan-bahan kontroversi untuk kita buat gulai ni. Mostly orang akan cakap kalau masukkan daun cenohom dengan bunga kantan ni, orang akan kata kita masak asam pedas. Tapi untuk kari ni special sikit. Kita masukkan 2 bahan ni. Untuk pengetahuan anda semua, kari yang ada daun cenohom dengan bunga kantan ni, saya pernah makan dekat kawasan balik pulau, Pulau Pinang. So, kebanyakan pengusaha kari semilang dekat sana, dia akan guna bunga kantan dengan daun cenohom. Okey, last sekali kita boleh masukkan ikan semilang kita. Lepas kita masukkan ikan, kita boleh masukkan bahan yang terakhir. Ini bahan hiasan lah. Bendi dengan tomato. Lepas tu kita tutup untuk 7 ke 10 minit. Okey, bila kita tengok ikan kita dah masak, bendi pun dah masak, kita dah boleh tutup api. So, untuk kari ni kita boleh tengok dia punya kepekatan dia tu tak terlalu pekat macam kari biasa, dia cair sikit. So, siap dah kari ikan semilang kita yang paling kontroversi. Korang wajib try. Siapa yang dah try boleh komen.